Berikutnya, Adun Sungai Tiang Abdul Razak Khamis menegaskan statusnya sebagai wakil rakyat kerajaan dan timbalan Speaker DUN Kedah kekal buat masa ini. Katanya Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor akan mempersembahkan kepada Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah berhubung kedudukannya dan Adun Sukamenanti Zawahir Abu Ghani yang dipecat Parti Bersatu pada Jumaat. Setakat hari ni, cuma ke depan saya tak pasti lagi lah. Jadi ini bergantung kepada keputusan yang amat berhormat Menteri Besar lah. Jadi dia akan dapatkan nasihat daripada Tuanku Sultan. Kemudian bau-bau Menteri Besar akan keluarkan kenyataan. Dan saya sekarang ni pun masih lagi ahli wakil rakyat Perikatan Nasional. Sebab saya bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Saya bukan pembangkang, saya masih lagi wakil rakyat kerajaan. Jadi kalau berdasarkan undang-undang tubuh kerajaan negeri Kedah, saya memang layak lagi untuk nak memegang jawatan sebagai timbalan speaker itu. Mengulas pemecatannya, Abdul Razak mempersoal keabsahan Lembaga Disiplin Bersatu yang didakwa tidak menjalankan proses mengikut formaliti. Katanya tiada prosiding dilaksanakan, seolah-olah melanggar perlembagaan bersatu. Beliau juga berkata belum membuat sebarang keputusan untuk merayu atau tidak, selain mempersoal keputusan yang bakal diterimanya kerana wujud persoalan sama ada lembaga rayuan masih wujud atau tidak.